Pelakon dan pelawak Amiza Aznan berkongsi bahawa sehingga hari ini dia masih menziarahi pusara arwah anaknya, Andre Mikhail, hampir setiap hari sebagai cara untuk melepaskan rasa rindu yang masih kuat dalam hati. Menurut Amiza, selagi dirinya tidak terikat dengan kerja atau komitmen lain, dia akan tetap pergi ke tanah perkuburan walaupun hanya untuk sekejap. Katanya, rutin tersebut menjadi satu bentuk healing buat dirinya selepas kehilangan insan yang sangat disayangi. Bagi Amiza, setiap kali berada di pusara arwah anaknya, ada rasa tenang yang sukar digambarkan dengan kata-kata. Walaupun hanya membersihkan kubur atau duduk sebentar di situ, dia mengakui hatinya terasa lebih puas dan sedikit lega. Apa yang lebih menyentuh hati apabila Amiza Aznan berkata, hujan juga bukan penghalang untuk dirinya meneruskan rutin tersebut. Katanya, sama ada hujan biasa atau hujan lebat, dia tetap akan pergi selagi keadaan mengizinkan. Dalam masa sama, Amiza mengakui keadaan emosinya kini semakin stabil berbanding sebelum ini, walaupun rasa kehilangan itu masih belum hilang sepenuhnya. Dia juga mula menerima kembali tawaran kerja selepas banyak menolak komitmen pada awal tahun kerana masih belum cukup kuat untuk berhadapan dengan orang ramai. Namun, jauh di sudut hati, Amiza mengaku setiap hari dia masih teringatkan arwah anaknya dan air mata tetap akan mengalir apabila rasa rindu datang tanpa diduga. Untuk rekod, Andre Mikhail meninggal dunia selepas bertarung dengan kanser paru-paru tahap 3. Kadang-kadang, kehilangan seseorang bukan tentang belajar melupakan, tapi belajar hidup dengan rindu yang tak pernah benar-benar hilang. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.